semangat pada petang ini hadir ke kelas Sunday Sharing. Sementara jam menunjukkan ke pukul 5, bersama kita tunggu rakan-rakan yang lain yang sudah berdaftar untuk masuk ke ruangan Zoom ini. Acara perkongsian petang ini kita akan bermula tepat pada pukul 5 petang. Tuan-puan dijemput memperkenalkan diri di ruangan chat dan cuba maklumkan ini adalah sesi Sunday Sharing yang keberapa yang pernah tuan-puan hadiri. Sebelum memulakan sesi kita pada petang ini, di sini saya ada sedikit makluman. Pertama, sepanjang program berjalan, diminta jasa baik tuan-puan untuk mute, tutup mic supaya tidak mengganggu sesi presentation sebentar lagi. Tuan-puan juga digalakkan untuk onkan kamera dan menggunakan background yang cantik yang telah disediakan oleh pihak komiti. Yang ketiga, sekiranya ada sebarang persoalan yang berkaitan dengan topik yang akan dikongsikan sebentar sahaja nanti, tuan-puan amat digalakkan untuk bertanya dengan menulis di ruangan chat dengan format yang akan diberikan oleh pihak komiti. Okey, Puan Nur Hayati. Salam hadir dari Swiss, jauh sangat Alhamdulillah. Puan Aisyah Mio hadir daripada Shah Alam. Okey, kita jemput rakan-rakan kita untuk hadir ke sesi Sunday Sharing petang ini. Puan Nur Fashiha daripada Perak, Puan Aileen daripada Ampang Puan Zainun daripada Temerloh, Cikgu Zainun Tuan Syahrul hadir daripada Johor Puan Rodni daripada Sabah seberang, Puan Normala daripada Johor, InsyaAllah soalan-soalan yang diajukan akan dijawab oleh speaker khas di hujung majlis ini nanti. Okey, baik. Sebelum acara diteruskan, saya menjemput tim tag untuk mainkan VT lagu TKL Bersatu. Majlis dipersilakan. Kami bersatu, kuat bersama. Publiko kita, empayar kita. Dalam nikmat emas, kilauan cerah. Impian kita semuanya nyata. Kalau pas semangat penuh tenaga, dalam pasukan PKL kita bangga. Berjalan serentak melangkah maju, sertailah kami bersama selalu. Jom sertai kami, impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Emas dan cita-cita selari, setiap langkah penuh motivasi. Bersama kami melangkah jauh, impian kita kuat, kukuh. Sertai kami dengan semangat, impian emas sungguh kuat. Kita bisa bersama, jom sertai kami semua. Jom sertai kami, demi impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi.
Emas dan cita-cita selari, setiap langkah penuh motivasi. Bersama kami melangkah jauh, impian kita kuat, kukuh. Sertai kami dengan semangat, impian emas sungguh kuat. Kita bisa bersama, jom sertai kami semua. Jom sertai kami demi impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Okey, baiklah tuan-puan, masa sudah menunjukkan tepat jam 5 petang. Saya akan mulakan majlis ilmu ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga setiap inci ilmu yang disampaikan kelak membawa manfaat berpanjangan kepada kita semua. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka bicara majlis, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Selaku MC anda pada hari ini, saya Nur Aini Mak Nasib berstatus priority dealer dengan PG code PG012119190. Introducer saya adalah Puan Siti Aisyabari dan saya merupakan salah seorang anak didik di kalangan 200,000 penyimpan emas di dalam TKL Empire. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha tanpa lelah, 5 Star Double Diamond FMD Bonda Puan Malia Ramli, barisan FMD, barisan MD, barisan dealer-dealer dan semua rakan komiti yang bertugas di belakang tabir untuk menjayakan majlis ini, dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup mengorbankan masa pada petang Ahad ini. Tuan-puan memilih untuk menghadirkan diri di dalam majlis ilmu petang Ahad begini adalah satu cabaran sebenarnya. Namun ini membuktikan tuan-puan sangat serius, mahu mengetahui mengenai rahsia ilmu kewangan yang mahal dengan mahar percuma dan bagaimana untuk meningkatkan potensi kewangan tuan-puan melalui simpanan emas. Tahniah saya ucapkan Tahniah saya ucapkan dan selamat datang sekali lagi ke Majlis Ilmu Sunday Sharing, urus kewangan dengan emas, anjuran TKL Empire yang disusun khusus untuk anak-anak didik serta bakal anak-anak didik di bawah Puan Malia Ramli, Champion of the Champion di Public Gold. Alhamdulillah, semakin ramai yang sudah mengambil tindakan untuk memulakan langkah pertama dengan membuat simpanan paksa. Mungkin tuan-puan juga adalah sebahagian daripada mereka. Tahniah. Ada dua sebab kebiasaannya orang tidak menabung. Yang pertama, sebab mereka tak ada ilmu yang betul. Yang kedua, sebab tak ada duit ataupun tiada kemampuan. Betul ya tuan-puan, tiada ilmu yang betul ni, kita boleh terjebak kepada scam emas, skim cepat kaya, sewa beli emas lah dan sebagainya. Kerana saya juga adalah salah seorang mangsa daripada skim cepat kaya kerana sebab apa? Tiada ilmu kewangan yang betul. Okey, baiklah. Sebelum meneruskan majlis dan menyerahkan pentas ini kepada puan speaker kita pada petang ini, saya ingin kongsikan sedikit biografi berkenaan dengan latar belakang diri speaker. Nama yang diberi adalah Puan Nur Ailin Razak, berstatus founder master dealer FMD, jumlah empire 969 dan total frontline adalah 634. Beliau adalah full-time PGBO dan berasal daripada Terengganu kita.
Okey, beliau akan berkongsi pengalaman dan bagaimana beliau mampu memperbaiki semula kewangan beliau dengan simpanan emas di Public Gold. Maka dengan ini, dengan saya rasa sukacita saya menjemput dan menyerahkan pentas maya ini kepada Puan Nur Ailin untuk membongkar rahsia simpanan emas nak kaya seribu daya. Majlis mempersilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen saya dulu. Okey, Assalamualaikum. Tahniah saya ucapkan buat semua yang hadir pada hari ini. Okey, jadi tuan-puan, saya yang seperti yang diperkenalkan oleh Puan MC kita, saya adalah Puan Nur Ailin binti Razak berstatus founder master dealer dalam rangkaian TKL Empire. Okey, jadi baiklah tuan-puan, sedikit pengenalan berkenaan diri saya. Saya berasal daripada Kemau Terengganu dan kini menetap di Ampang, Selangor lebih daripada 10 tahun, berkeluarga dan mempunyai sepasang cahata. Saya punya latar belakang pendidikan adalah ijazah sarjana muda sains pemutusan daripada Universiti Utara Malaysia, dan alhamdulillah tuan-puan, selepas 14 tahun saya berkecimpung dalam dunia insurans. Kini saya berkejaya sebagai Public Gold Business Owner sepenuh masa. Okey, jadi tuan-puan, macam mana saya sebenarnya boleh terjebak dengan Public Gold ni? Okey, pertama sekali tuan-puan, setelah saya bekerja hampir 13 tahun, saya dapati saya sangat pandai membuat simpanan. Pandai tuan-puan. Setiap bulan memang saya memang komit sebanyak 30% untuk disimpan dalam bentuk wang fiat. Tapi saya dapati tuan-puan, along the way, saya dapati simpanan saya semakin lama semakin susut. Maksudnya walaupun saya pandai simpan, tapi kena duit saya itu tak sebanyak yang sepatutnya saya simpan. Jadi pada Februari 2023, saya mendaftar sebagai penyimpan emas biasa. Dan pada Oktober 2023, hasil saya buat sedikit simpanan untuk menyediakan deposit sebuah rumah. Saya telah upgrade kepada normal dealer. Sebab masa tu kita dah buat deposit simpanan untuk deposit sebuah rumah kan, tapi tak jumpa-jumpa lagi rumah yang berkenan di hati lah. Jadi saya kata baik saya alihkan ke dalam bentuk emas, sebab daripada Februari sampai Oktober tu saya dah nampak kenaikan harga emas, keuntungan emas yang saya boleh dapat melalui simpanan emas berbanding saya biarkan dia terduduk diam dalam saya punya account bank saja. Jadi pada Januari 2024, saya upgrade lagi sekali kepada priority dealer. Saya gunakan apa tuan-puan? Saya gunakan dividen ASB. Jadi daripada dividen ASB itu, saya apply untuk upgrade kepada priority dealer. Jadi kalau tuan-puan yang masih tak lama lagi kan kita akan ada ASB, dividen ASB akan keluar, tabung haji semua. Jadi tuan-puan juga bolehlah buat perancangan dari awal. Dah tahu dah tempat terbaik yang dekat mana, tuan-puan boleh alihkan, boleh takkan. Dan Januari 2025, saya selepas serius menjalankan bisnes Public Gold ini, saya telah bergelar master dealer, dan pada Mei 2025, alhamdulillah saya bergelar founder master dealer. Okey. Jadi tuan-puan, dalam kategori yang dah bekerja bertahun-tahun tapi simpanan tu masih lagi kosong, ataupun simpanan masih lagi tidak mencukupi. Macam saya sebelum ni kan. Jadi yang kedua, adakah anda dalam kategori, tuan-puan dalam kategori cukuplah apa yang ada saja, cukuplah dengan 10% simpanan yang tuan-puan buat itu, ataupun tuan-puan ada terlalu banyak duit, ASB dah penuh, tabung haji pun dah okay, kat tempat lain duit, tapi semuanya dalam bentuk simpanan wang fiat yang mana kita tahu ianya mudah, ianya akan disentuh oleh
inflasi. Jadi tuan-puan tercari-cari media simpanan yang terbaik untuk tuan-puan alihkan simpanan tuan-puan ke tempat yang lebih menguntungkan. Jadi tuan-puan, kalau kita tengok dekat sini, okey, dekat Malaysia ini tuan-puan, hampir 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan walhas RM1,000 tunai sekalipun. Kiranya maksudnya, let's say kalau musibah kecemasan, mereka tak ada langsung duit. Dekat mana nak dapat duit? Kita sebab biayai itulah. Okey, jadi sebab itulah tuan-puan juga kita dapati ramai dekat ni terpaksa hidup keadaan gali lubang. Dan selepas itu tuan-puan, dari segi pinjaman kad kredit. Kalau kita tengok anak muda sekarang lebih cenderung untuk ada kad kredit. Dan juga ini adalah salah satu faktor kenapa berlakunya 60% menyumbang kepada statistik 60% muflis dalam golongan anak yang pay later semua tu. Jadi tuan-puan, selain tu untuk pesara, anda mungkin dapat duit, orang kata durian runtuh lah. Umur 55 dah boleh keluarkan KWSP semua. Okey, ataupun anda adalah pesara kerajaan, dapat order handshake semua tu. Jadi anda dapat duit dalam jumlah yang besar. Tapi tuan-puan, duit tu 300,000 sebenarnya tak besarnya. 1 juta sekalipun, kalau kita tak pandai manage, ianya akan licin dalam tempoh hanya tak sampai setahun. Dan juga tuan-puan, duit yang kita simpan sekarang dekat dalam bank tu, dia dipengaruhi oleh inflasi. Kalau tuan-puan tengok dekat sini, pada Ogos 2025 saja, okey, inflasi di Malaysia ini telah meningkat, okey, sebanyak 1.3%. Alright. Selain itu juga, ini adalah antara isu-isu semasa, iaitu scammer, okey, yang yang selalu kita dengar ada duit tapi tersalah beri pada scammer. Kemudian harga barang meningkat. Semuanya disebabkan oleh inflasi lah. Lepas itu PTPTN, pinjaman PTPTN, mereka yang meminjam PTPTN tak nak bayar. Marah semua tu. Kita ni masihkah lagi dapat beasiswa? Masihkah lagi mampu untuk dapat pinjaman pendidikan? Jadi kita boleh bayang tak? Kalau nanti PTPTN tak ada, beasiswa dah tak ditawarkan. Jadi apa akan jadi kepada anak-anak kita? Adakah mereka masih boleh belajar? Kalau mereka pun ada, kita yang akan tanggung kos sepenuhnya. Jadi kos-kos itu adakah mampu kita sebagai parents untuk bayar yuran pengajian tu? Sebab itu tuan-puan, kalau kita tengok ramai antara anak-anak muda yang cemerlang dekat sekolah sekarang tidak dapat sambung belajar hanya Okey. Selain itu, bercakap pasal isu global, seluruh dunia tuan-puan ada pemimpin menyumbang kepada hutang negara dan juga krisis mata wang seperti yang berlaku di Greece dan juga Venezuela, yang mana tuan-puan untuk Venezuela ni wang fiat mereka hanya dipamerkan saja dekat muzium-muzium dan juga inflasi yang kian meruncing. Jadi tuan-puan, kenapa kita semua digalakkan? Saya nak ajak semua tuan-puan, kenapa nak membuat simpanan, nak alihkan simpanan dalam bentuk emas. Jadi tuan-puan, yang pertama, emas ini adalah kalis inflasi. Jadilah macam mana pun pada ekonomi dunia, inflasi sikit pun tak boleh sentuh emas ni. Okey, dan seterusnya tuan-puan, emas ini juga adalah kalis bocor. Jadi apa yang berlaku pada saya tuan-puan, bila saya alihkan simpanan saya, sebahagian simpanan saya ke dalam bentuk emas, saya boleh menyimpan, boleh membuat simpanan jauh lebih baik berbanding saya buat simpanan dalam bentuk wang fiat. Okey, selepas itu tuan-puan, emas juga dikenali sebagai magnet kekayaan, dan tuan-puan, dari segi kecairan, emas ini adalah sangat-sangat tinggi.
Emas juga dikenali sebagai mata wang dunia, yang mana tuan-puan, emas-emas ini kalau kita bawa ke serata sekalipun, semua diterima. Tapi kalau kita simpan wang fiat kita dalam jumlah yang besar, keluar saja daripada border Malaysia ni, dah tak laku dah tuan. Okay, even pergi ke Thailand sekalipun, dah tak laku. Jadi tuan-puan, emas juga ni dia tidak ada sebarang tarikh lumput. Okey. Kalau kita bercakap pasal emas sebagai penyimpan nilai, tuan-puan boleh tengok pada tahun 2005, emas hanya berharga RM50 untuk 1 gram. Tuan-puan imagine, 1 gram ini saya simpan je tuan-puan. Sampailah pada tahun ini, 1 gram yang sama dah bernilai sebanyak RM640. Nampak tak tuan-puan? Itu kalau simpan 1 gram. Kalau tuan-puan simpan secara konsisten di dalam public good ataupun secara fizikal, nilainya semakin lama semakin meningkat naik. Dan tuan-puan, untuk yang kita selalu share lah, emas nak faham lebih mudah, kalau dulu 1 dinar boleh beli seekor kambing, dan tahun 2005 ini tuan-puan juga membeli seekor kambing yang sama. Okey, baik. Okey, jadi sebelum menaikkan timekeeper. Okey, jadi tuan-puan, jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, antara ASB, tabung haji, WSP dengan emas, yang mana lebih baik? Tuan-puan bayangkan kalau saya masih kekalkan saya punya dividen kat dalam tabung haji sepanjang 2024 tu, saya cuma dapat keuntungan sebanyak mana? 3.5% sahaja. Dan tapi berbanding emas, saya dah mencapai untung 22.66% bagi tahun 2024 saja. Nampak tak tuan-puan? Kalau kita tengok tahun ni, harga emas naik dengan sangat laju. Setakat ini saja tuan-puan, harga emas, kita boleh kata kalau tuan-puan beli daripada 1 Januari hari tu, harga emas telah naik sebanyak lebih daripada 35%. Tuan-puan boleh tengok juga kat sini. Okey, untuk image yang kedua tu, kalau kita simpan RM1,000 sebulan secara konsisten untuk tempoh 20 tahun, tuan-puan boleh nampak sendiri antara tabung haji, ASB dan juga emas. Okey, tuan-puan boleh nampak yang memberikan keuntungan yang lebih baik adalah di simpan emas. Jadi tuan-puan, boleh dah buat perancangan daripada sekarang, hubungi dealer-dealer yang bawa tuan-puan ke sesi ini untuk mereka bantu tuan-puan mengalihkan. Su nak dapat dividen, Su nak dapat bonus kan? Tuan-puan dah boleh buat pengiraan. Macam mana? Masih nak kekal lagi ke dekat simpanan biasa ataupun dah nak alihkan ke dalam bentuk emas? Okey, sedikit soalan. Okey, kat sini tuan-puan, saya nak minta semua komen. Kalau ada 100,000, okey, yang pada Januari 2025 pada harga RM409 untuk 1 gram, saya berjaya dapat 44 gram. Okey, ketiga harga itu. Tapi tuan-puan, kalau saya masih kekalkan 244 gram sehingga hari ini, berapakah nilainya? Okey, saya bagi 3 saat untuk tuan-puan buat sedikit kira-kira. Okey, 1, 2, 3. Okey, ada sebarang yang dapat boleh letak di ruangan komen ya. Okey, so tadi tuan-puan, berapakah peningkatan harga gram emas yang sama, nilainya hari ini berbanding RM100,000 pada awal tahun hari itu telah naik kepada RM148,996. Okey, RM148,596. Bersamaan tuan hampir 50% peningkatan. Boleh nampak dengan jelas bagaimana emas ini sebagai penyimpan nilai. Gram emas yang sama tapi yang terbaik pastinya dekat tangan sendiri tuan-puan. Kerana apa? Kalaulah tuan-puan, okey, kalau kita simpan kita tak nampak tuan-puan, kita sukar untuk rasa aura kekayaan kita itu. Dan bila ada emas dekat tangan, ianya mudah untuk diwariskan, dijual dan juga dipajak. Jadi antara tempat terbaik untuk membuat simpanan emas adalah di akaun emas. Saya
ramai tiba-tiba pukul 1 pagi, 2 pagi nak beli emas, gunakan saja function untuk top up dan boleh beli emas, tapi subjek kepada data offline. Okey. Dan tuan-puan boleh juga dalam akaun emas gap tu kita boleh jual emas-emas kita. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita buat simpanan tu emas memang salah satunya adalah untuk juga ada menerima, kita telah mempunyai sijil kepatuhan syariah daripada Money Advisor. Alright. Okay. Jadi tuan-puan, kalau kita bercakap tadi Puan Moderator ada bercerita pasal scam kan? Dekat sini saya nak nasihatkan tuan-puan, salah satu ciri-ciri sebab sekarang dekat sekitar kita ni terlalu banyak platform-platform yang menyediakan simpanan emas. Tapi tuan-puan, pastikan tuan-puan tidak dipengaruhi. Sebab itu tuan-puan perlu tahu, emas ini tuan-puan, dia tidak boleh dijanjikan pulangan harian ataupun bulanan. Lepas tu dia tak ada punca keuntungan yang tak jelas, kita tak tahu sumber keuntungan itu daripada mana. Dan pengeluaran emas yang rumit. Contohnya, nak keluarkan emas kena hingga 500 gram. Bila tu boleh pegang emas 3 kan? Lepas tu kita dinasihatkan untuk labur semua gaji dan juga simpanan kita kepada emas. So ini adalah antara ciri-ciri scam yang sangat-sangat jelas. Sebagai tuan-puan akan keuntungan bulanan. Program yang kompetitif, cawangan kita ada seluruh Malaysia yang mana memudahkan tuan-puan untuk membuat penjualan emas. Okey, dan juga untuk ambil emas-emas fizikal tuan-puan yang mana beratnya lebih daripada 21.25 gram, dan ini yang paling best tuan-puan. Kadar spread yang ditawarkan oleh Public Gold hanya 6 hingga 9% sahaja. Stok tidak ada had sebab kita ada kilang sendiri tuan-puan, dan jaminan untuk beli balik. Tak kisahlah tuan-puan emas tuan-puan cala kemek, semuanya Public Gold terima, dan Public Gold mempunyai keupayaan untuk beli balik dalam besar. Kita menyediakan sijil ketulinan di setiap emas yang kita keluarkan. Okey, dan juga tuan-puan, bimbingan introducer ataupun dealer yang tuan-puan berdaftar dengan mereka adalah percuma je tuan-puan. Sebab apa penting? Ini paling penting tuan-puan, bimbingan introducer, sebab kalau tuan-puan berdaftar dengan cawangan, kalau tuan-puan ada sebarang cawangan tutup pukul 6 tuan-puan, masalah pukul 9, macam mana nak gagal? Nak call tak boleh, jadi nak kena tunggu next day. Jadi tuan-puan mungkin terlepas beberapa perkara. Mungkin nak beli emas dengan harga yang orang kata tengah baik masa tu, tapi tak dapat. Sebab rupanya lupa macam mana cara nak masuk ke akaun. Okey. Jadi tuan-puan, dalam kita buat simpanan emas, kita perlu ada matlamat simpanan emas yang jelas. Antaranya tuan-puan, dana pendidikan, nak beli rumah, dana kahwinan. Tuan-puan sebagai business owner perlu ada modal pusingan kan, boleh consider untuk buat dalam bentuk emas, dana kecemasan, okey, dana persaraan. Jadi tuan-puan, kalau yang mana berara dan ada tak tahu nak letak mana duit yang banyak-banyak tu, ke dalam bentuk emas, dan juga emas ini boleh kita jadikan sebagai dana haji ataupun umrah. Jadi tuan-puan, bila kita ada simpanan emas ni, apa sebenarnya pilihan yang kita ada? Okey, pilihan yang kita ada adalah kita berpajak, kita boleh jual sikit demi sikit mengikut keperluan kita, kita boleh mengelakkan diri kita daripada membuat pinjaman peribadi atau menyentuh simpanan ASB. Okey, dan juga emas ini boleh sebagai persingan modal. Sebab apa tuan-puan? Emas ni kecairan dia sangat-sangat tinggi dan cepat bila kita perlukan. Jadi ini tuan, ada 4 kaedah utama untuk kita buat pembelian emas. Yang pertama adalah melalui akaun emas gap. Yang kedua ni saya paling suka.
Sebab apa tuan-puan? Kita buat gap auto debit. Tuan saya bermula pada 2023 kan. Saya terus buat simpanan secara konsisten melalui potongan auto debit. Lama-lama tuan-puan, saya dapati simpanan saya sendiri, gram dia bertambah. Jadi dia macam, alamak bestnya kan. Sebenarnya tahu-tahu je gram emas tu dah bertambah. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan nak rasa gemar bunga dan juga tuan-puan di samping tuan-puan dapat bantu diri sendiri, sisa tuan-puan buat gap auto debit. Buat potongan secara auto debit secara konsisten. Okey, dan seterusnya boleh juga buat pembelian secara bayaran penuh dan juga melalui ansuran bulanan EPP. Selama 6 ataupun seberpeluang untuk memenangi antara 20 cabutan bertuah setiap bulan. Dan yang paling best, the grand prize dia adalah 10 gram gold bar. Okey, jadi saya rasa masa saya dah tamat. Sekian dulu. Terima kasih. Itu dia tuan-puan perkongsian pengalaman yang sangat menarik daripada Puan Aileen speaker kita hari ini. Tuan-puan dah dapat sedikit sebanyak kefahaman tentang mengapa kita perlu simpan emas. Cuba tuan-puan respon dapat di ruangan komen. Inflasi itu sangatlah benar tuan-puan. Malah semakin membimbangkan jika kita tidak mengambil tindakan untuk selamatkan mata wang kita daripada hilang nilai kuasa beli dan merasa gaji kita semakin tidak mencukupi. Okey, baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi untuk sesi experience sharing pada minggu ini, majlis hadirkan seorang wanita. Beliau baru saja grad ijazah sarjana muda awal November yang lalu, berstatus property dealer dan berasal dari Pulau Pinang dan sekarang adalah full-time PGBO untuk berkongsi pengalaman peribadi beliau sebagai penyimpan emas di Public Gold dalam rangkaian TKL Empire. Beliau adalah Cik Nur Natasha Muhammad Zain. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Natasha binti Muhammad Zain, PG kod PG00655462. Terima kasih kepada Cik Moderator Puan Nur Aini Nasir, Cik Speaker Puan Aileen Razak, yang dihormati 5 Star Diamond FMD Bonda Puan Malia Ramli, para FMD dan MD TKL Tech, TKL Sibling dan semua hadirin yang saya hormati. Saya mula mengenal Public Gold ni selepas menjadi pelajar tajaan JPA, menerima wang tajaan berjumlah hampir sebanyak RM5,000 untuk satu semester. Masa tu saya memang jenis yang suka urus duit sendirilah. Dan bila dapat jumlah sebanyak tu, saya mula fikir, nak simpan duit banyak-banyak ni dekat mana supaya lebih selamat dan berbaloi. Jadi saya pun buatlah research. Saya buat bacaan di Google, Facebook dan tengok perkongsian-perkongsian tentang kewangan lah. Sampailah saya terjumpa satu posting di Facebook daripada introducer saya, Puan Nur Hasmila. Dan saya pun ambil langkah untuk mesej beliau dan bertanya tentang simpanan emas. Lepas beliau terangkan, barulah saya betul-betul faham tentang konsep simpanan emas. Dan memang sejak zaman COVID lagi, saya malah di bangku sekolah, saya sudah terbiasa ada duit sendiri. Jadi bila nampak peluang, saya terus yakin untuk bermula. Untuk jadi dealer, saya perlu membuat belian gram emas sebanyak 4,000 lebih. Dan waktu itu 1 gram emas murah tuan-puan. Hanya RM267 je. Dan kenapa murah? Sebab dah jadi sejarah. Dan waktu promosi dealer berlangsung, saya boleh buat belian secara ansuran selama 10 bulan atau lebih dikenali sebagai EPP lah, Easy Payment Purchase. Jadi setiap bulan saya hanya bayar sekitar 400 lebih dan belian secara EPP ni langsung tak membebankan saya lah untuk hidup di kampus walaupun saya tak terima duit jajan dari ibu ayah. Memandangkan saya telah kehilangan ibu pada umur 16 tahun dan kehilangan ayah tercinta pada usia 20 tahun. Mungkin sebab dah terbiasa dengan kerasnya hidup sebelum melangkah kaki di universiti, jadi saya dah tahu pentingnya ada simpanan. Dan di universiti pula, saya juga mengambil inisiatif untuk cari duit lebihan kerana saya pun sedar pentingnya ada pendapatan sendiri.
Antara kerja sampingan yang saya buat adalah menjual ramen di asrama, mengambil upah menghantar makanan dan affiliate di platform TikTok lah. Dan dengan duit lebihan inilah saya dapat menabung emas dengan lebih konsisten. Tuan-puan, di tangan saya ni antara emas fizikal yang saya keluarkan, ini 5 dinar, 1 gram, 1 gram edisi durian dan 1 gram edisi graduation. Dan di jari saya juga ada emas perhiasan 99 edisi gelombang. Dan Alhamdulillah sekarang saya bukan saja menyimpan duit, saya juga telah menyimpan emas. Dengan simpanan emas inilah saya dapat bertahan waktu saya di tahun 3 pengajian tahun 2022. Saya bermula menyimpan pada tahun 2021. Masa tu saya terlibat dengan kemalangan jalan raya yang agak serius lah. Saya mengalami patah tulang patah tangan dan juga tulang muka. Disebabkan keadaan ini, saya tak menerima duit JPA selama 2 semester. Walaupun saya terlantar di katil hampir setahun, saya masih boleh uruskan perbelanjaan perubatan dan keperluan harian saya sendiri. Semua tu saya mampu lakukan tanpa perlu belas ihsan sesiapa. Sebab saya cuma arahanukan emas saya di Public Gold. Dan Alhamdulillah, emaslah yang jadi penyelamat dan rolling saya sepanjang tempoh sukar tersebut. Jadi kesimpulan yang boleh saya berikan pada tuan-puan di sini, tuan-puan tak perlu was-was dan fikir lama. Tak payah nak kaji, tak payah nak tangguh. Menaburlah di Public Gold. Jadi, lebih baik kita beli emas sebab duit tak hilang. Malah kita dah upgrade duit kita daripada wang kertas kepada gaya emas yang sifatnya kalis inflasi. Jadi tuan-puan jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama kita yang rugi. Emas tak tunggu kita tuan-puan. Emas akan sentiasa naik dari tahun ke tahun. Dan di kesempatan ini saya nak mengucapkan terima kasih kepada introducer saya, Puan Nur Hasmila, yang banyak sangat tunjuk ajar tentang simpanan emas pada saya sehingga saya celik kewangan. Tak lupa juga pada mentor TKL bonda kami, Puan Malia Ramli dan semua para FMD dan TKL sibling yang banyak memberi ilmu simpanan emas ini. Sekian tu daripada saya. Terima kasih. Speechless. Tahniah, Cik Natasha. Wah, bersinar ya tuan-puan. Nampak tak emas di tangan Cik Natasha dari experience sharing kita tadi. Tahniah Cik Natasha kerana walaupun bergelar mahasiswa, beliau komited mencari income untuk adakan simpanan emas dan menjadikan platform PGBO sebagai pekerjaan beliau sekarang. PGBO ini juga pilihan yang bijak untuk dijadikan pendapatan sampingan sementara menunggu peluang pekerjaan. Dan bila Cik Natasha mula bekerja nanti, platform ini boleh menjana pendapatan pasif yang berterusan. Tahniah Cik. Okey, di tangan saya ada 5 dinar dan 1 dinar, 1 gram. Okey. Ia adalah emas tulen tuan-puan. Beli emas, kita mesti dapat emas. Itu adalah prinsip asas menabung emas. Di Public Gold, simpan RM100 pun kita boleh dapat emas dalam akaun. Jadi tak perlu nak buang masa untuk kita kaji dan nafikan lagi. Di platform Public Gold ni, jika kita tiada duit sebanyak RM1,000 pun, tapi kita boleh simpan sikit-sikit dengan minimum hanya RM100 saja. Setakat ini tiada mana-mana kedai emas yang mampu memberikan tawaran sebaik Public Gold, di mana daftar akaun adalah percuma, upah simpan pun percuma, spread rendah, dan urusan jual beli balik pula tidak cerewet. Untuk makluman tuan-puan, Public Gold adalah syarikat emas terbesar di Malaysia dan merupakan syarikat pertama yang mendapat sijil patuh syariah pada tahun 2016. Pada 31 Oktober 2022, Public Gold telah mendatangani perjanjian MOU dengan SIRIM. Bukan sahaja perkakasan elektrik ada cop keluaran SIRIM, emas pelaburan keluaran Public Gold pun kita disahkan oleh SIRIM. Hebat kan?
Okey, Public Gold juga diiktiraf oleh Malaysian Book of Record kerana melancarkan mesin ATM emas pertama di Malaysia. Kini, sehingga November 2025, Public Gold telah memiliki lebih 100 buah mesin ATM emas di seluruh negara dan merancang untuk menambahkan jumlah tersebut kepada 200 mesin ATM emas sebelum akhir tahun 2025. Hebat kan? Okey, bukan itu saja tuan-puan. Juga boleh menabung emas melalui akaun Gap dan mengeluarkan emas fizikal di mana-mana mesin ATM emas tersebut. Salah satu tuan-puan juga boleh melawat Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur untuk merasai sendiri pengalaman untuk mengeluarkan emas dan melihat mesin ATM emas ini. Terbaru pada 7 Mei 2024, Public Gold telah mengadakan upacara pecah tanah untuk kilang penampisan emas di Batu Kawan, Pulau Pinang. Public Gold melabur sebanyak 30 juta untuk membina kilang penampisan emas dengan kapasiti 10 tan emas setahun. Jadi, dah yakin atau semakin yakin dengan Public Gold. Untuk tampak lebih eksklusif, izinkan saya kongsikan satu video apa yang ada dalam platform Public Gold. Mohon tuan-puan berikan perhatian dan jom kita saksikan video ini bersama-sama. VT Roll. Ini adalah paparan aplikasi Public Gold. Untuk login, kita masukkan username dan password yang diberikan. Inilah paparan muka hadapan aplikasi setelah kita login. Untuk menambah tabungan ataupun membuat belian, boleh klik pada Top Up. Pilih Gold, kemudian pilih Payment Method sama ada nak buat bayaran melalui FPX Online Banking, Auto Debit ataupun secara kaedah Bank In. Tekan pada button Sell untuk membuat jualan emas secara online. Pilih Gold dan masukkan amount yang hendak dijual dalam masa 3 hari bekerja, duit akan masuk ke dalam akaun bank yang diberikan. Yang paling menarik, klik pada Withdraw untuk keluarkan emas fizikal dan pegang sendiri di tangan. Pilih emas mana yang berkenan di hati, kemudian posit bayaran Gold Premium dan juga pos berinsurans, tunggu di rumah dengan senyuman. Untuk melihat semula semua rekod transaksi, klik pada button History. Di sini kita boleh pilih sama ada untuk melihat transaction history, auto debit history, Ar-Rahnu ataupun GIT withdrawal history. Klik pada OK. Bukan itu sahaja, di akaun Emascap Public Gold juga kita boleh lihat harga purata. Klik pada ikon bulat warna merah bertulis Gap. Kemudian kita akan nampak paparan seperti ini. Klik pada bahagian Account. Di bahagian bawah tertulis di situ average price iaitu harga purata untuk semua pembelian kita selama ini. Akaun Emascap sangat mudah dan patuh syariah, semuanya di hujung jari. Jangan lupa follow dan sertai kami di Public Gold by TKL Empire Official. Selamat mencuba! Okey tuan-puan, sekiranya tuan-puan belum lagi follow TKL Empire di Facebook, di ruangan chat tim komiti telah masukkan link FB TKL Empire. Tuan-puan boleh follow, like dan komen untuk dapatkan info aktiviti yang terkini yang telah disediakan oleh TKL Empire. Banyak aktiviti info dan ilmu yang kami sediakan untuk TKL Empire. Okey, terima kasih tim komiti. Baik, seterusnya kita sambung ke sesi yang kedua. Sebelum itu, saya inginkan mengingatkan sekali lagi sekiranya terdapat sebarang kemusykilan, pertanyaan, tuan-puan boleh ajukan soalan di dalam ruangan chat dengan format yang telah disediakan oleh tim komiti. Dalam sesi kedua ini, kita akan fokus kepada sistem dealership Public Gold. Tadi, perkongsian pertama kita ada dengar tentang founder master dealer. Dan untuk orang yang pertama kali mesti terpinga-pinga apa benda tu kan. Okey, ini akan diterangkan oleh puan speaker kita sebentar lagi. Selain menyimpan emas, Public Gold juga memberi peluang kepada kita semua untuk menjana pendapatan pasif. Baik, tanpa berlengahkan masa lagi, saya mempersilakan sekali lagi Puan Aileen untuk meneruskan sesi perkongsian beliau bagaimana dealership Public Gold bergerak. Dipersilakan Puan. Terima kasih Puan MC. Saya share skrin dulu.
Okey, baiklah tuan-puan, berkenaan pendapatan. Okey, jadi tuan-puan saya yakin semua dekat dalam semua yang hadir ketika ini, tuan-puan mempunyai sumber pendapatan. Maksudnya tuan-puan sedang bekerja dan makan gaji ataupun mungkin ada yang mempunyai bisnes yang sendirilah. Okey, jadi tuan-puan, dalam kategori pendapatan aktif, kita bekerja dengan majikan ataupun kita berniaga sendiri. Jadi bila kita bekerja, kita akan dapat gaji lah. Dan tuan-puan, bersama pendapatan ini juga tuan-puan, sebenarnya kita mempunyai risiko. Okey, kita mempunyai risiko sama ada untuk dipecat, hilang upaya, cacat ataupun majikan yang tempat kita bekerja tu boleh gulung tikar pada bila-bila masa sahaja. Dan selepas itu tuan-puan, antara lain sumber pendapatan kita adalah dividen, hibah, bonus, sewa rumah dan ianya bergantung kepada demand. Maksudnya dia bukan adalah konsisten tuan-puan. Macam dividen kan, dividen tahun lepas mungkin hanya 3.25%. Tapi tahun ni macam mana pula? Semuanya bergantung kepada performance ekonomi. Dan juga tuan-puan dia bergantung kepada demand dan keadaan pasaran lah. Dan ia mempunyai risiko sama ada untung ataupun rugi. Tapi bila kita bercakap berkenaan pendapatan pasif, apa yang kita faham adalah kita perlu gunakan tenaga dan juga masa. Dan ianya tuan-puan mestilah mengambil masa untuk kita dulu kita dapat rasai pendapatan pasif itu. Dan tuan-puan, melalui pendapatan pasif ini, ianya hampir mustahil untuk menjadi sifar. Mustahil untuk kita langsung tak dapat apa-apa. Jadi tuan-puan, berbanding pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif ini tuan-puan, mana yang lebih baik? Jadi sebabnya tuan-puan, kalau kita tengok ramai saja kan pesara-pesara mereka yang dah bersara semua, bila dah habis bersara masih lagi bekerja. Sebab apa tuan-puan? Sebab mereka mungkin terlupa pendapatan pasif lebih awal. Jadi tuan-puan, pilih bisnes public goal. Kerana tuan-puan, kita boleh menghadapi situasi. Okey. Line saya masih putus-putus ke? Okey. Okey, saya teruskan Betul. ya. Okey, mungkin tuan-puan. Okey, sekarang jelas? Jelas. Jadi mungkin kita akan menghadapi hilangnya sumber pendapatan. Katakanlah tuan-puan, kita adalah bina untuk keluarga kita. Adakah tuan-puan bila kita dah tak ada nanti anak-anak kita, keluarga kita, isteri kita, okey, adakah mereka masih lagi mampu meneruskan kehidupan bila kita tak ada nanti tuan-puan? Jadi pernah tak terfikir adakah memadai apa yang kita tinggalkan untuk mereka? Sebab itu tuan-puan, bila kita baca berita-berita tuan-puan yang terpampang di dada akhbar dan juga berita secara online semua kan, kita boleh nampak terlalu banyak keluar yang mana bila ibu ataupun ayah ataupun kedua-duanya tiada, anak-anak ni terkapai-kapai. Jadi sebab itu tuan-puan, dari sekaranglah kita nak bina pendapatan pasif. Jadi melalui pendapatan pasif di public goal ini, kita panggil dealership public goal, ia adalah salah satu peluang yang disediakan oleh public goal untuk kita mendapat pendapatan pasif seumur hidup. Selagi kita, okey tuan-puan, dan ianya juga tuan-puan, kita boleh wariskan. Ini antara ciri-ciri yang best tuan-puan yang tidak ada dekat mana-mana bisnes yang lain. Jadi tuan-puan, macam mana pendapatan pasif tu berlaku? Selagi penyimpan emas kita ni melakukan simpanan. Dan juga tuan-puan, di public goal ini kita tak terhad kepada satu saja, kita ada beberapa pendapatan, potensi pendapatan yang kita boleh dapat. Dan ianya tuan-puan, paling best boleh dijalankan pada bila-bila masa saja, dekat mana-mana saja. Tak kisahlah tuan-puan travel ke mana ceruk dunia sekalipun, kita masih boleh lakukan bisnes selagi ada internet. Dan tuan-puan, yang paling penting, kita tak perlu pun nak jual stok. Kalau sebelum ni tuan-puan, saya pernahlah buat bisnes kan. Bisnes kecil-kecilan saja tuan-puan.
beli barang, lepas tu kita jual pada orang. Tapi end up tuan-puan, barang tu akhirnya kita sendiri yang guna juga. Jadi tak nak simpan stok yang banyak. Okey, dan tuan-puan, perniagaan ini seperti yang saya bagi tahu tadi, ianya boleh diwariskan kepada generasi kita. Okey, jadi kalau nampak dekat sini, saya bersama mentor TKL Empire, iaitu Malia Ramli, dan juga tuan-puan, saya bersama-sama tim. Ini adalah kita panggil sebagai TKL Siblings, yang mana tuan-puan kita sentiasa berjumpa untuk tuan-puan dalam event-event dan setiap untuk menyokong antara satu sama lain. Jadi ini adalah sedikit sebanyak kejayaan dan sumbangan saya sepanjang bergelar dealer aktif Public Gold, tuan-puan, dan hari ini tuan-puan saya juga berkongsi, terpilih untuk berkongsi dengan simpanan emas. Jadi tuan-puan, jom kita kenal sikit siapa mentor ataupun guru emas dalam TKL Empire yang kita namakan sebagai Puan Malia Ramli, lebih dikenali sebagai Bonda Malia Ramli. Beliau berstatus 5 star double diamond, founder master dealer yang terpantas dalam Public Gold hanya kurang daripada 6 tahun tuan-puan. Sekarang ini tuan-puan, untuk penyimpan emas dalam rangkaian TKL Empire telah mencecah sebanyak 200,000 orang. Maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya telah hampir 200,000 orang tuan-puan, jiwanya telah dididik oleh semua dealer-dealer aktif dalam rangkaian TKL Empire tentang kepentingan dan simpanan emas. Jadi tuan-puan, apa yang kita dapat lihat daripada mentor kita yang proven sukses ini, hanya dalam bulan pertama pada tahun 2025, financial year 2025-2026 ini, telah berjaya tuan-puan unlock business class single ticket dan juga double ticket hanya dalam tempoh yang sangat singkat tuan-puan. Terlalu pantas tuan-puan. Dan beliau juga telah mencapai Club 100, 365 dan juga 1000. Dan juga tuan-puan, Puan Malia Ramli ini adalah highest record breaker bagi auto debit. Dan ini paling sangat-sangat mengujakan kami adalah beliau kan 50 FMD kurang daripada 6 tahun. Sekiranya tuan-puan boleh cari beliau di media sosial dengan nama beliau sebagai Malia Ramli, dan tuan-puan, penulisan beliau adalah bertemakan kepada women empowerment. Beliau juga merupakan penulis e-book Simpanan Harta Sebenar dan buku tuan-puan, beliau berjaya menghasilkan buku Nak Kaya 1000. Okey, jadi tuan-puan, ini adalah antara latest event yang mana kami meraihkan kejayaan Bonda Malia Ramli pada bulan di mana beliau telah diraihkan sebagai 5 star double diamond founder master dealer terpantas dalam rangkaian Public Gold. Jadi tuan-puan boleh tengok kat sini, hanya dalam satu malam sahaja beliau boleh dapat 6 angka tuan-puan. Okey, betapa cerahnya peluang selagi kita tidak berhenti dan kita terus berusaha. Dan tuan-puan, milestone dalam TKL Empire adalah untuk melahirkan 55 FMD pada Mac 2026. Nampak tak tuan-puan? 50 FMD pada Februari 2026. Tapi tuan-puan, hari ini rangkaian Empire telah pun mempunyai 50 FMD. Jadi tuan-puan, milestone kami semakin lama tinggilah tuan-puan. Okey, nampak tak betapa bila tuan-puan berada dalam tim yang tepat, okey, dibekalkan dengan support tools yang serba lengkap, tuan-puan boleh berjaya selagi tuan-puan percaya dan tuan-puan tidak berhenti berusaha. Jadi tuan-puan, dekat sini kalau nampak di skrin tuan-puan, ini adalah sebahagian daripada salah satu daripada gambar-gambar yang mana qualifiers Cape Town kita, PGLS Cape Town, di atas usaha keras mereka menjalankan bisnes, mereka dapat tajaan penuh percutian mewah ke Cape Town. Okey, dan tuan-puan, untuk bonda kita
Apa yang best, beliau dapat masuk ke business class tuan-puan. Semuanya bila pergi dengan public go tuan-puan, kita punya perbelanjaan sepenuhnya ditanggung oleh public go. Tuan-puan bawa diri saja. Dan sikit duit belanja. Dan nampak bonda kita bukan setakat jalan-jalan saja tuan-puan, tapi beliau juga dapat naik naik helikopter mengelilingi bandar Cape Town. Okey, jom tuan kita sekarang. Okey, untuk apa yang next reward pada PGLS tahun depan. Dipersilakan Tinta. This is a very special, and it is only available when you join PGLS. PGLS always give a wow factor. Budapest is awaiting for us. Let's fight for it. See you at Budapest River Cruise. Okay, saya sharekan lagi sekali saya punya slide. Okey, jadi tuan-puan, sekejap. Okey, jadi tuan-puan, bagaimana pendapatan di public good ini berfungsi? Jadi tuan-puan, bila kita bergelar sebagai dealer public good tuan-puan, kita target kita adalah untuk memandaikan sebanyak 30 penyimpan emas selama dalam tempoh sebulan. Okey, ini minimum lah tuan-puan. Jadi dalam tempoh setahun, 12 bulan, kita akan mempunyai 360 penyimpan emas. Dan kalau untuk tempoh 5 tahun, pastinya 1,800 penyimpan emas kan. Dan kita assume tuan-puan 70% keaktifan. Maksudnya apa yang dimaksudkan dengan aktif? Maksudnya mereka consistently menabung setiap bulan. Jadi dalam jumlah daripada 1,800 itu, kita dapat 1,260 penyimpan yang memang constantly menabung setiap bulan. Dan tuan-puan bayangkan tuan-puan, sekiranya harga emas berharga pada RM600 untuk 1 gram dan setiap daripada 1,260 orang itu mereka buat pembelian minimum 1 gram. Jadi berapakah jumlah sales kita? Adalah sekitar 756,000. Jadi tuan-puan, bagaimana agak-agak berapakah pendapatan pasif yang kita boleh jana daripada jumlah jualan jumlah sales ini? Okey, jadi nilainya adalah RM15,120 tuan-puan. Okey, tanpa kita perlu bekerja,
tanpa kita perlu sentuh sebarang Dengah tidur pun duit boleh masuk selagi penyimpan emas kita buat simpanan. Okey, jadi tuan-puan okey ataupun okey sangat-sangat kan? Santai-santai dan pasif. Okey, tapi sebelum itu kita perlulah binakan seperti yang saya maklumkan sebelum ini. Untuk bina pendapatan pasif ini, kita perlu bina dulu baru kita boleh dapat. Okey, jadi tuan-puan, dalam sebelum ni juga saya ada sharekan dengan tuan-puan, dalam bisnes public good ni kita bukan terhad kepada satu cabang pendapatan saja, tapi kita ada banyak sangat cabang-cabang pendapatan. Jadi tuan-puan boleh tengok dekat sini lah. Hanya kalau untuk dealer saja pun tuan-puan, okey, bergelar priority dealer, master dealer, tuan-puan boleh dapat referral incentive, buyback incentive. Buyback tu apa? Jual emas-emas lama, okey, kepada public good yang rosak, patah semua tu. Overriding incentive, supervisory, top product award. Kalau tuan-puan berjaya dapat kelab ini adalah maksudnya kita berjaya memandai, okey, 365,000 ataupun penyimpan emas. Ya, baik. Terima kasih Puan. Untuk pada situ tuan-puan, kita boleh jana pendapatan-pendapatan. Maksudnya di public good ni, dia tak terhad kepada penyimpan emas yang buat pembelian saja, tapi dia lebih banyak lagi yang public good berikan. Jadi kalau tuan-puan adalah FMD dan founder master dealer dan ke atas tuan-puan akan dapat lebih banyak. Okey, jadi tuan bagaimana caranya untuk bergelar dealer public good? Untuk bergelar dealer public good tuan-puan boleh dapatkan promosi public good ini melalui kita punya apps public good pun tuan-puan boleh lihat dekat situ. Okey, tahun ini tuan-puan promosinya berbeza-beza, tapi tuan-puan kita ada promosi PD yang sedang berlangsung daripada 28 hari bulan November sehingga 3 hari bulan 12. Boleh siap-siap screenshot dan grab tuan-puan. Untuk normal dealer insentif adalah sebanyak 1% dan priority dealer insentif sebanyak 1.5%. Dan khas untuk tuan-puan yang hadir ke sesi Sunday sharing hari ini, kita ada promosi yang kita buka untuk tuan-puan, iaitu promo dealership melalui akaun Emascap, yang mana untuk tuan-puan menjadi priority dealer adalah sebanyak RM22,000, okey, dan normal dealer adalah RM12,000 berserta tuan-puan pembelian webcard dan juga pembelian hadir ke kelas PLT dan NDO. Dan sekejap lagi tuan-puan boleh tengok apa itu PLT dan NDO. Dan tuan-puan, apa support tools yang disediakan oleh TKL Empire untuk tuan-puan berjaya dalam bisnes public good ni, iaitu tuan-puan kita sediakan kelas-kelas mingguan yang tuan-puan wajib hadir, okey, melalui online saja tuan-puan. Okey, iaitu melalui sesi Sunday sharing seperti hari ini, Tuesday sharing, dan juga tuan-puan Zoom kebebasan kewangan, okey, setiap hari Khamis, dan juga tuan-puan yang paling penting weekly group coaching TKL Empire. Okey, yang mana kita dekat sinilah kita akan dengarkan update, dekat sinilah kita akan dengarkan apa saja permasalahan daripada dealer-dealer yang boleh kita bantu untuk selesai. Okey. Dan juga tuan-puan, ini yang saya cakap tadi, core program yang kita wajib hadir adalah iaitu setiap bulan tuan-puan, iaitu PLT NDO. Tuan-puan cuma spend minggu pertama, allocate minggu pertama pada setiap bulan untuk hadir daripada pagi sehingga petang secara online tuan-puan. Dan tuan-puan dekat sini kita akan bekalkan ilmu-ilmu yang boleh bantu dalam pembangunan tuan-puan lah. Okey, sekiranya tuan-puan perlukan apa skill, kita juga akan sediakan dekat sini. Okey. Okey, line saya dah okey. Okey, so dekat sini tuan-puan, untuk hadir, selain itu tuan-puan, kita juga ada offline event yang mana kita jalankan setiap bulan untuk berjumpa penyimpan-penyimpan emas dan juga dealer-dealer di seluruh Malaysia. Yang terkini tuan-puan yang baru saja berlangsung adalah pada 7 November hari itu, iaitu di Public Gold Alostar. Dan insya-Allah tuan-puan, untuk bulan ini juga kita akan turun sekali lagi untuk berjumpa semua penyimpan-penyimpan emas kita dan
juga dealer dan juga bakal dealer. Okey, yang mana tuan-puan berminat untuk membina pendapatan pasif bersama TKL Empire. Dan dekat sini juga tuan-puan, ini adalah testimoni penyimpan-penyimpan emas dalam rangkaian TKL Empire. Ramai di antara penyimpan-penyimpan emas kita yang berjaya, okey, berjaya mengukuhkan kewangan mereka melalui simpanan emas. Okey, dekat sini kita nampak Puan Jana yang berjaya mengarahnukan emas untuk bayar pinjaman PT-PTM, dan juga Puan Aisyah Isa yang mana menggunakan emas sebagai dana haji, dan Siti Fatimah yang mana telah melangsirkan hutang kad kredit untuk apa, dengan melalui simpanan emas saja. Okey, terima kasih Dr. Fashiha. Okey, jadi tuan-puan, jadi mengikut kata pakar, berapa banyak sebenarnya kita nak buat simpanan emas ni? Kalau mengikut pakar, okey, pakar kewangan iaitu Tuan Azizi 50%, Robert Kiyosaki ada 25% dan Michael Maloney adalah 50%. Jadi ini adalah pendapat pakar. Jadi tuan-puan, pakar-pakar kewangan memberikan pandangan agar kita simpanan emas sekurang-kurangnya, okey, sekurang-kurangnya sebanyak 10% atau lebih dari kekayaan yang kita ada. Dan jadi tuan-puan, emas ini adalah, duit ni dia tanpa sandaran kepada emas, dia hanyalah seperti duit daun kayu saja, seperti yang berlaku di Venezuela. Okey, sedikit pesanan daripada bonda TKL Empire. Kalau kita dapat gaji tu, terus tolak tabung walaupun hanya 10%, biarlah kita ikat perut asalkan simpanan kita bertambah daripada bulan ke bulan, dan sentiasa terbiasa untuk hidup di bawah kemampuan dan juga merancang, paling penting merancang persaraan kita tanpa bergantung kepada sesiapa. Jadi tuan-puan, Puan Aisyah Roslan ada letakkan di ruangan komen, tuan-puan boleh follow Facebook Public Gold by TKL Empire, okey, dan juga YouTube kita. Okey, jadi tuan-puan, setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi tuan-puan jangan lupa hubungi balik dealer-dealer yang bawa tuan-puan ke sesi Sunday sharing hari ini untuk tuan-puan upgrade diri kepada penyimpan emas dan juga upgrade diri kepada dealer aktif public gold di bawah rangkaian TKL. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya pulangkan kembali kepada Cik Moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Puan Aileen atas penerangan dan perkongsian yang telah disampaikan. Sangat banyak ilmu yang telah dikongsikan kerana beliau bercakap berdasarkan pengalaman yang sebenar. Bahkan beliau kini telah menjana pendapatan pasif melalui dealership public gold. Nampaknya kita dah kumpul beberapa soalan yang ada di ruangan komen. Okey, saya bacakan soalan-soalan tersebut. Yang pertama, bila masa paling sesuai untuk beli emas? Masa jatuh atau tetap beli secara konsisten? Harga emas kan sentiasa berubah. Okey, soalan yang nombor 2. Apakah nasihat atau strategi paling penting untuk saya sebagai penyimpan emas yang baru dan masih tak faham tentang simpanan emas, saya hanya mampu simpan dengan bajet yang kecil? Yang ketiga, soalan ketiga, saya berminat untuk menjadi seorang dealer public gold. Bolehkah jika saya masih bekerja? Apa yang perlu saya persiapkan untuk jadi dealer? Soalan-soalan ini akan dijawab pada segmen terakhir sesi Sunday Sharing ini. Sebelum majlis diteruskan, saya mohon tuan-puan untuk onkan kamera sepanjang sesi ini kerana tim teknikal akan merakamkan gambar tuan-puan sebagai tanda tuan-puan serius dalam usaha memperbaiki kewangan dengan emas serta berada di dalam tim yang betul serta serius dalam mendidik masyarakat. Baiklah, kaya itu mulia. Jika kekayaan itu digunakan dengan sebaiknya, emas tak pernah salah. Tetapi orang yang tiada ilmu selalu salahkan emas. Nak dapatkan ilmu tambahan, tuan-puan boleh dapatkan buku penulisan Puan mentor kami, Puan Malia Ramli, Nak Kaya Seribu Daya. Okey, di PG Mall atau di kedai buku.
Sebelum kita ke kemuncak acara, tidak lengkap rasanya jika majlis ini tidak diserikan dengan pegulungan kata-kata daripada founder Master Dealer kita, iaitu Tuan Mahathir. Saya juga mohon Tuan Mahathir untuk bantu menjawab beberapa soalan yang telah saya bacakan tadi. Dengan ini, majlis dengan berbesar hati menyerahkan pentas Zoom ini kepada founder Master Dealer FMD Tuan Mahathir. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih MC Puan Nur Aini Nasih. Bonda Malia Ramli, yang dihormati Bonda Malia Ramli, 5 Star Double Diamond, Founder Master Dealer. Tim komiti, Puan Speaker, Puan Nur Aini Razak. Experience Sharing, Puan Cik Natasha. Tahniah tuan-tuan dan puan-puan kerana hadir ke Sunday Sharing pada hari ini, petang ini. Bagi mereka yang pertama kali hadir, ianya adalah satu langkah yang kecil namun ianya akan menjadi besar satu hari nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa kita melengahkan masa, bagi soalan-soalan yang diberikan, pertama sekali, bila masa paling sesuai untuk membeli emas? Masa jatuh atau tetap beli secara konsisten? Harga emas kan sentiasa berubah. Masa yang sesuai untuk membeli emas actually apabila kita baru dilahirkan. Once anak kita lahir saja, kita dah ada tabungan untuk anak. Itu yang pertama. Kedua, apabila kita mendapat gaji, itulah masanya yang paling sesuai untuk kita buat tabungan emas. Jangan tunggu kerana melalui account gap, kita mampu membeli emas ataupun menabung emas mengikut bajet. Alright? Bagi yang soalan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, apakah nasihat atau strategi paling penting untuk saya sebagai penyimpan emas yang baru dan masih tak faham tentang simpanan emas? Saya hanya mampu simpan ikut bajet kecil saja. Strategi yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, sambil tuan-tuan menabung emas, sambil itu juga tuan-tuan dibimbing. Maksud saya dibimbing, tuan-tuan akan membaca semua nota-nota serta mengikut kelas-kelas yang diberikan oleh pembimbing tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dealer-dealer tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, pastikan tuan-tuan puan-puan memilih dealer yang aktif. Tanpa dealer yang aktif, tuan-tuan tidak akan capai ilmu yang sepatutnya tuan-tuan dapat tahu. Okey, itu yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Saya berminat dan soalan yang ketiga, saya berminat untuk menjadi seorang dealer public gold. Bolehkah jika saya masih bekerja, apa perlu saya persiapkan untuk menjadi dealer? Okey, untuk menjadi dealer, tuan-tuan mempunyai satu sifat bertanggungjawab, amanah serta jujur. Ini ciri-ciri yang perlu ada pada seorang dealer. Bagi mereka yang berkejaya, semua dealer-dealer di dalam TKL Empire, selain daripada suri rumah tangga sepenuh masa, ada juga yang bekerja sebagai seorang doktor pakar, seperti saya, pejabat awam dan sebagainya. Yang mana mereka ini masih lagi bekerja dan memiliki pendapatan pasif melalui public gold. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, jika ingin menjadi dealer, pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, perlulah konsisten dalam hadapi LTNDO serta semua aktiviti ataupun program yang dianjurkan oleh TKL Empire. Itu syarat utama dia, supaya tuan-tuan cepat matang dalam ilmu kewangan emas serta boleh membimbing penabung-penabung tuan-tuan dan puan-puan. Jika terhenti di tengah jalan, pastikan cepat-cepat bangun dan bergerak bersama dengan sibling-sibling TKL Empire. Persiapan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, nak atau tidak, kita pastikan tuan-tuan dan puan-puan untuk hadir sebagai seorang dealer perlulah mempunyai ilmu kewangan. Sentiasa kosongkan gelas ketika hadir ke mana-mana TKL Empire event yang dianjurkan serta sentiasa turun ke lapangan. Itu sahaja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan.
InsyaAllah tuan-tuan akan menjadi seorang yang dealer yang hebat. Terima kasih MC. Tuan Mahdi ada satu soalan lagi daripada Tan Chin Kun. Untuk jadi property dealer 22,000, adakah sekaligus atau buat book dulu dan tambah sikit-sikit? Okey, Tuan Tan Chin Kun, jika ingin menjadi seorang property dealer, ianya 22K yang diletakkan secara langsam ke dalam akaun Gap. It's okay kalau anda katalah tak ada modal. Macam saya dulu, saya seorang penabung emas. Saya jual emas saya. Apabila dah cukup saja 22,000 nilai emas saya jualkan emas saya dan saya meletakkan balik ke dalam akaun Gap kerana saya tahu saya akan komit dengan bisnes public gold. Harap membantu Tuan Tan Chin Kun. Terima kasih. Itu saja MC. Onkan kamera untuk tim teknikal ambil gambar. Terima kasih Puan Speaker, Puan Olin, Puan Experience Sharing, Cik Experience Sharing, Cik Natasha dan juga kepada founder Master Dealer Tuan Mahathir atas perkongsian tadi. Tahniah sekali lagi kepada tuan dan puan-puan kerana berada di dalam rangkaian tepat iaitu TKL Empire, khususnya yang banyak menyediakan kemudahan untuk lebih memahami tentang simpanan emas serta bagaimana untuk menjana pendapatan pasif melalui simpanan emas di Public Gold. Pesanan keramat Puan Malia merangkap bonda Tiket Empire, pasangan kita bukan milik kita selamanya. Mereka hanyalah pinjaman, sediakan dana kecemasan dalam bentuk emas sebagai backup plan andai berlaku perkara luar jangka. Bersedia awal supaya kita tidak kalut. Jangan bertangguh lagi tuan-puan, mulakan tindakan sekarang. Kerana tindakan tuan-puan pada petang hari ini bakal menentukan siapa tuan-puan pada 3 tahun akan datang. Sebarang persoalan dan bantuan selepas ini sila rujuk kepada introducer tuan-puan. Selain itu, saya ingin menjemput tuan-puan hadir ke sesi Tuesday Sharing pada hari Selasa jam 9 malam dan TKL Group Coaching pada setiap hari Rabu pada 9 malam. Puas sudah menanam ubi, nanas datang dari seberang. Puaslah sudah menabur budi, emas juga dipandang orang. Dengan pantun ini tadi, maka berakhirlah sudah majlis ilmu pada petang ini. Maafkan saya andai ada silap bicara dan terkasar bahasa. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.